Menunggu sepak mula untuk lawanan akhir Ketua Polis Kedah 2026 di antara Pelapor Langkawi menentang pasukan IPD Kubang Pasu. Nampaknya ada rintangan. Wisil sudah pun ditiup menandakan perlawanan akhir sudah pun dimulakan dengan satu hantaran jauh taktikal yang pastinya diguna pakai untuk terus membuat satu pressing kepada pasukan IPD Kubang Pasu melalui kick off daripada pasukan Pelapor Langkawi. Nampaknya pada awal permainan kita melihat lontaran awal dan antara kedalam yang dipersalahkan oleh dari perlawanan kepada pasukan IPD Kubang Pasu. Ini peluang untuk pasukan Pelapor. Namun clearance yang berjaya dilakukan. Mujur, tiada kesilapan dilakukan oleh pemain pasukan IPD Kubang Pasu. Di mana pasukan Pelapor dibarisi para pemain menurunkan Sarjan Nizan Dahlan akan mengetuai permainan. Sentuhan kurang menjadi pula daripada pemain Pelapor Langkawi. Pemain pertahanan. Sentuhan itu tadi daripada Lance Corporal Ashraf Idham. Maka saya kapten pasukan untuk Pelapor Langkawi adalah Constable Abdul Rahim Ashar. Kapten pasukan untuk pasukan Pelapor Langkawi iaitu Constable Abdul Rahim Ashar. Dan satu hantaran lolos. Dapat clearance daripada kapten pasukan. Ini baru saja sebut panjang umur beliau kerana Abdul Rahim Ashar nampaknya bekerja keras pada malam ini bagi mengekang asakan daripada pasukan lawan. Itu dia kapten dengan contribution yang baik daripada Abdul Rahim Ashar. Lontaran ke dalam daripada Kupa Korps ataupun IPD Kubang Pasu. Jauh mencari rakan. Satu percubaan dapat lagi dikeluarkan. Sekali lagi clearance tidak jauh tapi masih lagi dalam permainan. Untuk kapten pasukan IPD Kubang Pasu iaitu Constable Aiman Abdul Aziz. Cuba untuk lepaskan diri. Baik gerakan ini. Lepas. Tapi masih lagi dalam permainan. Mencari hantaran. Gerakan tadi pastinya daripada Faiz Anwar. Mana cuba untuk masuk ke sebelah kanan permainan pasukan Langkawi ataupun Pelapor Langkawi ini. Clearance tidak jauh daripada pertahanan Pelapor. Berada di bahagian tengah. Gerakan daripada pasukan. Terus clearance. Bahaya untuk pasukan Kubang Pasu. Mujur dapat diselamatkan lagi. Bahaya juga hantaran-hantaran loss pada awal permainan ini. Mencari rakan. Baik satu gerakan 1-2. Cuba dilakukan. Menunggu hantaran jauh. Mungkin agak terlalu awal ataupun rendah saja.
Baik, ataupun dapat memberdayakan lawan. Ini dia gerakan daripada pemain Pulapul. Gerakan daripada Syed Ahmad Syazril. Dapat dikeluarkan oleh pertahanan IPD Gebang Pasu. Lantaran ke dalam. Jauh juga dicari. Dapat dikeluarkan. Memberikan sepakan gol sahaja ketika ini. Masa melewati 5 minit masa permainan dan masih lagi tanpa jaringan. Mungkin terlalu awal untuk kita berkatakan. Tapi siapakah yang akan mendapatkan gol semangat ataupun gol awal pada perlawanan akhir ini. Dan kepada anda yang sudi untuk menyaksikan secara langsung melalui Sportgas Amboy saluran YouTube ini, terima kasih kami ucapkan kerana sudi untuk menyaksikan lintas langsung daripada Stadium UUM Sintok. Sepakan percuma untuk IPD Gebang Pasu. Terus sepakan daripada Syarul Adli. Tak sampai. Ini Pulapul untuk serangan balas, counter attack. Gerakan daripada Pulapul. Nampaknya gerakan daripada Rozaidi Abdul Rahman tidak menjadi, tapi masih lagi dalam pengawasan. Nampaknya kawalan daripada Ashraf Idham. Dan dipersalahkan di sana pemain penyerang pasukan Kupa Korps, iaitu Amirul Azhar. Dipersalahkan hasil ada tolakan daripada belakang ke atas kapten pasukan Pulapul. Mungkin menolak sedikit Abdul Rahim sebentar tadi. Terus hantaran kurang menjadi pula daripada pertahanan pasukan Pulapul ini, daripada Ashraf Idham. Nampaknya mungkin belum lagi settle down daripada beliau. Mungkin beliau ada sedikit degupan jantung yang kencang. Berdebar beliau main di perlawanan akhir ini. Mungkin satu debaran untuk beliau memberikan aksi yang lebih baik. Kita harapkan beliau dapat bangkit daripada debaran dan degupan jantung yang agak pantas ini. Buang dapat diselamatkan oleh penjaga gol pasukan Pulapul Langkawi. Terus hantaran ke depan. Niza Dahlan. Akan dilakukan oleh Pulapul Langkawi dan terus dikeluarkan oleh kapten pasukan IPD Gebang Pasu, iaitu Aiman Abdul Aziz. Kerja keras pada malam ini, cuba untuk memperkuatkan kubu mereka, untuk memperkuatkan tembok yang mana tidak mahu ditembusi, tidak mahu dibolosi. Clearance tidak jauh peluang untuk pasukan Mujur. Selamatkan lagi oleh kapten pasukan dan terus percubaan ke kiri yang dilakukan oleh pemain Pulapul Langkawi, pasti daripada Johansson Ambas. Percubaan ke kiri yang melewati gawang sahaja. Banyak ramai penyokong-penyokong pasukan Pulapul Langkawi dan juga IPD Gebang Pasu yang turun berikan sorakan dan memberikan sokongan untuk pasukan kegemaran mereka. Itu juga dengan pasukan IPD Gebang Pasu. Sorakan yang pastinya tidak kurang hebatnya. Terus santara ke kiri. Dapatkan Amirul Azhar. Cuba untuk lepas, hantar belakang semula. Sentuhan, baik gerakan ini. Cuba digerakkan oleh Ilhan.
Dipersalahkan di sana pemain Pulau Pul dengan asakan keras dari belakang. Dan dipersalahkan di sana pastinya pemain nombor 6 iaitu Aidil Haris. Jadi persoalan ketika ini, adakah Constable Abdul Rahim Ashar ataupun Constable Aiman Abdul Aziz akan menjulang Piala Ketua Polis pada malam ini. Pastinya dua-dua El Capitano ini tidak mudah memberikan laluan untuk pasukan lawan. Lantaran tidak menjadi pula daripada pasukan IPD Gebang Pasu. Satu hadangan keras daripada pemain IPD Gebang Pasu ataupun Kupa Korps, iaitu Ilhan Zulkifli ataupun Ilhan Zulkafli sebenarnya. Maafkan saya. Nampaknya Ilhan buat satu bentisan mungkin, tapi berhadapan dengan pegawai perlawanan ataupun pengadil pada malam ini daripada Persatuan Bola Sepak Malaysia ataupun FAM. Larian cukup baik. Adakah akan ada hantaran kiri, satu lintang yang tidak menjadi daripada pemain Pulau Langkawi di seberang sana. Ada sentuhan sebenarnya menyebabkan bola itu terpesong keluar. Nampaknya kita melihatkan sepakan penjuru untuk pasukan Pulau Langkawi yang akan diambil oleh Syed Ahmad Syazril. Pemain penyerang untuk pasukan Pulau Langkawi. Sepakan sudut menjadi Fapus. Tandukan daripada pasukan Pulau Langkawi. Mujur. Tandukan yang baik sebenarnya, tetapi tidak tepat ke sasaran daripada tandukan pemain pasukan Pulau Langkawi. Mujur untuk gawang pasukan IPD Gebang Pasu. Kesilapan di sana dan terus dikeluarkan oleh kapten pasukan. Kesilapan sentuhan pertama cuba dikeluarkan. Terus dibawa oleh Abdul Rahim. Hantar ke depan mencari rakan yang di mana mencari Ashraf Hamidi, tetapi tidak sampai di kaki beliau. Jauh untuk dikejar. Mungkin perlu dikejar menaiki motosikal bola itu kerana terlalu jauh. Beliau daripada bawah hadir untuk memberikan counter attack, tapi sayangnya tidak menjadi pula, tidak dibaca oleh rakan. Hantaran ke sebelah kiri. Ini dia gerakan daripada dan terus dikeluarkan. Pastinya right back pasukan Pulau Langkawi. Satu bentisan yang baik menghalang gerakan daripada IPD Gebang Pasu. Dan pastinya ada lontaran ke dalam yang jauh daripada Syamsul Amri. Persis Corak Cambrong. Lontaran jauh, tapi sampai di bahagian near-post sahaja. Ada sentuhan pula daripada pemain Pulau Langkawi, memberikan sepakan sudut untuk pasukan IPD Gebang Pasu. Ini situasi bahaya juga, tidak patut dipandang mudah kerana pemain-pemain IPD Gebang Pasu menunggu di bahagian Fapus, menunggu hantaran daripada rakan mereka, iaitu Hulwan Bakri. Yang satu hantaran di bahagian Fapus, tandukan tidak menjadi pula. Tangkapan yang baik daripada penjaga gol pasukan Pulau Langkawi. Hantaran tidak menjadi pula, tapi masih lagi dalam pengawalan pasukan Pulau Langkawi. Turun ke bawah penyerang pasukan Pulau Langkawi ini.
antara Pulapul dan juga pasukan IPD, di mana ada tolakan daripada pemain ataupun penyerang pasukan Kubang Pasu. IPD Kubang Pasu di bawah kendalian Sarjan Bersara Razi. Ia tidak asing lagi dalam kancah bola sepak Kubang Pasu ini. Kehadiran beliau membawa pasukan IPD Kubang Pasu ke perlawanan akhir. Tidak ada foul kata pengadil perlawanan dan counter attack daripada pemain pasukan IPD Kubang Pasu. Hantaran tidak sampai, dapat ditutup dengan baik daripada kapten pasukan Pulapul. Clearance yang dilakukan oleh pemain Kupa Korps tidak menjadi pula. Masih lagi terikat di antara Pulapul dan juga Kupa Korps. Maknanya masing-masing sedang melakukan settle down dan mencari gerak yang lebih baik untuk menjalankan tugas dengan lebih cermat dan berhemah. Oh, kesilapan buah hantaran bahagian tengah itu dan terus dipintas. Hantaran ke sebelah kiri, peluang untuk Kupa Korps dapat dijatuhkan di sana, memberikan sepakan percuma untuk pasukan Kupa Korps. Ini peluang yang terhidang untuk Kupa Korps, di mana Azhar dijatuhkan pada Akif Ajwad. Hasil gerakan yang pastinya mampu menggerakkan sesuatu yang mendebarkan untuk pasukan Kupa Korps. Adakah akan menjadi satu jaringan untuk Kupa Korps dengan satu set piece sepakan penjuru untuk pasukan IPD Kubang Pasu. Puluhan akan mengambil sepakan ini. Puluhan Bakri. Oh, jauh. Mencari bahagian papus, tetapi sayangnya Huluan Bakri tidak berjaya untuk menembusi gawang pasukan Pulapul. Dan kepada anda, jangan lupa untuk subscribe saluran YouTube Sportguys MY. Lebih banyak lagi perlawanan-perlawanan akan datang. Dan pastinya untuk perlawanan ini, perlawanan akhir Ketua Polis Kedah 2026. Di antara ada nampaknya asalkan melakukan daya lebih ke atas pasukan lawan. Dan quick play yang dilakukan oleh pemain pasukan Kupa Korps tidak dibenarkan oleh pengadil perlawanan. Tekan percuma daripada Syahrul Adli. Dan terus kaki kanan beliau mencari rakan. Tandukan daripada Azhar, tapi ada tolakan ataupun terus memberikan goal kick kepada Pulapul. Sepakan gol diberikan. Walaupun ada tolakan, tapi goal kick diberikan terlebih dahulu. 18 minit waktu tersisa ataupun waktu yang menjadi usia perlawanan ketika ini. Masih lagi banyak waktu untuk kedua pasukan, tapi mereka harus beringat kesilapan kecil sahaja akan menjelmakan sesuatu yang lebih menggemparkan bagi pasukan mereka. Baik, kali ini satu hantaran yang mencari rakan. Gerakan yang cantik daripada pemain Amirul Amin, Lance Corporal Amirul Amin. Beliau mencuba mencari rakan di sebelah kanan. Satu terupas, high terupas, tapi percubaan tepat yang berjaya dilakukan oleh pemain pasukan Pulapul sebentar tadi. Mujur menjaga gol pasukan. Berebut di sana, perebutan di antara kedua pemain. Masih lagi dalam kawalan penyerang pasukan, iaitu Azhar. Pulapul serangan balas ketika ini. Terus menjadikan
Sentuhan. Sepatutnya bola terlebih dahulu. Ball first yang katakan oleh pengendali pasukan Pulapul ini. Sepatutnya beliau mengambil bola terlebih dahulu. Sayang sekali sentuhan daripada Aidil Haris tidak menjadi. Hantaran yang baik daripada Rakan. Hantaran ke dalam daripada Ashraf Idham. Sentuhan yang dilakukan oleh Ashraf Hamidi dapat dikeluarkan oleh pemain pertahanan Kupa Korps. Lontaran dalam jauh yang pastinya akan dilakukan. Ini satu taktikal tapi dapat dikeluarkan dengan mudah. Masih lagi dia masuk dalam kawasan yang kompak. Ini hantaran lintang daripada pasukan. Ada sentuhan di sana. Masih lagi dalam permainan. Kesilapan di sana dan kini peluang untuk pasukan Pulapul. Kesilapan mudah ini adakah akan dihukum? Dan pastinya dihukum dengan sepakan percuma daripada pengadil perlawanan untuk pasukan Pulapul Langkawi. Kesilapan clearance itu tadi dilakukan oleh kapten pasukan Kupa Korps, tetapi lantunan itu terus tepat ke arah Rakan dan masih lagi dalam kawasan permainan. Ada pintasan daripada penyerang pasukan Pulapul yang hampir-hampir memberikan satu debaran gempak gempita Stadium UEM ketika ini. Mujur. Jika tidak, kesilapan itu akan dihukum dan menjadi padah untuk pasukan Kupa Korps. Ini yang saya katakan, kesilapan sebesar zarah sekalipun akan menuju ke gawang pasukan. Itu dia sorakan daripada penyokong pasukan Pulapul Langkawi. Sepakan percuma. Untuk Pulapul Langkawi. Sedia. Sepakan percuma daripada Pulapul Langkawi. Percubaan. Jarian daripada pasukan Pulapul Langkawi. Jaringan yang cukup cantik daripada Pulapul Langkawi menerusi sepakan percuma. Satu jaringan yang menjadi hasilkan. Ini dia. Satu jaringan cukup cantik. Pastinya satu sentuhan yang cukup menarik. Menerusi sepakan percuma ini. Terus percubaan ini tepat dan dapat ditepis oleh penjaga gol. Dan ini dia gerakan yang cukup cantik. Gol jaringan daripada Pulapul Langkawi. Percaya menghasilkan jaringan. Dan sekali lagi kita lihat aksi yang di mana jaringan ini terus dicaringkan oleh pemain nombor 6 Aidil Haris Muhammad Nasir dan terus menerjah jaring, menggempar dan gempak kepita Stadium UEM pada malam ini dengan jaringan pertama oleh Pulapul Langkawi. Ini dia jaringan yang dihasilkan oleh Aidil Haris, pemain Pulapul Langkawi. Aidil berjaya membuka jaringan dan membantu pasukan beliau untuk terus mara ke depan dan mungkin sedikit menjeling ke arah trofi Piala Ketua Polis Kedah 2026. Selangkah untuk menjulang, tapi masih lagi awal untuk kita berkatakan. Masih lagi awal untuk kita membuat kesimpulan. Antara kurang menjadi pula daripada Ashraf Idham. Mencari rakan sepasukan itu Ashraf Hamidi. Ashraf tidak menjadi pula. Antara mencari rakan. Ini
Ini hantar ke bahagian depan atau sebelah kiri. Main di bahagian tengah. Hantaran daripada Ilhan. Dan ada gerakan daripada Hafizi. Yang sudah pun keluar dari kawasan permainan di sana. Sentuhan daripada Syarul Adli. Ataupun back kanan Abdul Halim pastinya di sana. Belakang semula daripada Said. Terus antara ke kiri. Clearance. Ilhan mencari rakan. Tak sampai lagi sekali Ilhan sentuhan beliau. Baik Said Syazril. Tenang beliau dan sentuhan pula daripada Johansson. Tidak menjadi. Akan Kupakops. Ini huluan. Oh, sayang sekali. Pada awalnya hantaran daripada Faiz baik sebenarnya, tapi gerakan huluan pula dapat dibaca oleh pemain pertahanan pasukan Pulapul. Ashraf hantar pada Said. Said mencari Johansson yang tidak membaca ataupun tidak dapat buat satu reading play. Dan satu sentuhan keras ke atas Azhar. Banyak Ashraf kurang puas hati dengan tindakan susulan daripada Amirul Azhar, penyerang pasukan Kupakops. Mungkin ada sedikit sentuhan retaliation daripada beliau, tapi mengenai perlawanan meneruskan permainan. Terus Ilhan mencari rakan dari Azhar. Percubaan daripada percubaan daripada Ulhuan Bakri. Hampir-hampir menggemparkan kawang pasukan Pulapul. Satu sentuhan yang hampir-hampir menggegar near post pasukan ataupun kawang Pulapul untuk jaringan penyamaan. Terus daripada Abdul Rahim. Kapten pasukan Pulapul pastinya tidak mahu dikejutkan seperti dirasai oleh Aiman Abdul Aziz, kapten pasukan Kupakops. Cuba terlepas. Baik gerakan ini daripada Azhar. Hantar ke belakang semula mencari Hafizi, tapi huluan sentuhan ke depan terlalu jauh untuk bergerak. Johansson mencari Ashraf Hamidi. Dua pemain cuba untuk menutup. Berjaya dikeluarkan. Clearance tidak menjadi. Bahaya. Cukup-cukup bahaya ketika ini. Situasi sangat-sangat genting di mana dua pemain. Dan berjaya Aiman. Aiman berjaya keluar daripada kawasan bahaya. Dan dengan keras yang dilakukan ke atas pemain pasukan Kupakops, dan kad kuning pertama dilayangkan kepada Ashraf Hamidi pastinya, main nombor 19 oleh pasukan Pulapul. Membuat satu hadangan keras ke atas left back pasukan Kupakops. Satu hadangan keras ke atas Syamsul. Dijatuhkan. Tapi satu shading yang baik daripada Syamsul sebenarnya. Beliau sedari ada pemain lawan sedang datang dari belakang. Dan pemain pertama dilayangkan kad kuning, iaitu Ashraf Hamidi. Kerana satu bentesan keras dari belakang ke atas pasukan lawan. Ilhan. Sekali lagi Ilhan, sentuhan kurang menjadi pula. Huluan. Silangan permainan huluan. Hantar ke belakang semula. Hafizi.
ditutup dengan baik. Tidak lepas. Baik. Hadangan daripada Ashraf Idham. Satu sentuhan kurang menjadi pula daripada penjaring tunggal untuk pasukan Pulapul ini. Ini penjaring tunggal iaitu Aidil Haris dengan satu sepakan percuma yang menggegarkan gawang pasukan Kupa Korps. Dua pemain berebut pula. Percubaan yang dilakukan. Ada sentuhan. Dapat. Tidak dapat selamatkan. Percubaan yang baik daripada Faiz Anwar. Faiz mencuba. Ada satu lantunan daripada pasukan Pulapul memberikan sepakan sudut seterusnya untuk pasukan Kupa Korps. Sepakan sudut daripada Kupa Korps Puluan di seberang sana. Hantar kebaran Fapus. Ada tarukan tetapi dapat dikeluarkan. Idham cari Syed Shazril. Baik gerakan ini. Peluang untuk pasukan antara daripada Ibrahim. Mainan teruskan advantage kata pengadil. Percubaan jauh yang tidak dapat dilakukan. Sayang sekali hantaran yang baik daripada kapten pasukan Pulapul. Beliau membuat satu percubaan daripada Johansson. Tapi sayangnya percubaan itu hanya dilihat mudah oleh penjaga gawang pasukan Kupa Korps. Hantaran kurang menjadi pula. Di mana pastinya daripada Syamsul mencari rakan. Itu Faiz Anwar di sebelah kiri. Hantaran ke dalam. Terus mencari Aidil Haris. Satu bentengan keras. Aidil Haris ke atas Hulwan. Ilhan yang siapkan percuma. Terus hantaran dapat dikeluarkan oleh Aidil. Said menunggu larian daripada rakan. Sentuhan kurang menjadi pula. Hantaran yang baik daripada Syed Shazril. Tapi sayangnya sentuhan ataupun ada reflect. Ada sentuhan daripada pemain Kupa Korps yang memberikan lontaran ke dalam. Ini dia Sarjan Bersara Razi mengendalikan pasukan Kupa Korps hingga ke perlawanan akhir. Begitu juga dengan pengendali pasukan Pulapul, Lance Corporal Sebastian Langgok. Pastinya ingin menghasilkan sesuatu dengan langkah kanan menjulang. Hantaran kurang menjadi pula daripada Azhar, di mana mencari rakan di seberang sana, iaitu Firdaus di sebelah kanan. Sentuh gerak, lepas peluang untuk 3 pemain menentang seorang sahaja. 3 lawan 1 di seberang sana. Kepada anda yang sudi untuk menyaksikan lintas langsung kami di Stadium UEM Sintok ini melalui Sport Guys MY, jangan lupa untuk terus tekan butang subscribe ataupun melanggan di butang yang disediakan untuk menyaksikan lebih banyak aksi daripada kami. Dan kini fokus kembali untuk perlawanan akhir.
Piala Ketua Polis Kedah 2026. Sudah pun ingin memasuki 35 waktu permainan. Main teruskan. Hantaran ke tengah. Sentuhan yang baik daripada Aidil Haris. Penjaring tunggal untuk Pulapul. Mana penjaring tunggal juga untuk malam ini. Dan ada satu tarik-menarik di sana. Dilakukan oleh pemain pertahanan tengah. Di mana Syarul Adli menarik pemain penyerang pasukan Pulapul iaitu Syed Syazril. Pulapul Langkawi percaya memiliki kelebihan menerusi sepakan percuma. Mudah. Terus direct try daripada pemain pasukan Pulapul. Dan ada satu Eredul yang dipersalahkan. Challenge ball yang dipersalahkan di sana. Satu percubaan tepat terus ke gawang daripada kapten pasukan iaitu Abdul Rahim. Terus daripada Syamsul mencari Faiz. Ini mudah untuk Idham. Johansson hantar ke tengah. Said. Satu gerakan cantik. Aidil hantar ke belakang semula. Terus mencari rakan, tidak sampai. Dan hantaran daripada Faiz mencari Azhar. Kekal dengan satu jaringan tanpa balas. Aiman terus dikeluarkan. Mungkin ada sentuhan tangan daripada pemain pasukan Pulapul Langkawi. Angkat je tadi. Hantaran kelam daripada Kupa Korps yang mencari penyamaan, mencari jaringan, mengikat semula kedudukan, tapi masih lagi ketadusan, masih lagi buntu. Adakah mereka mampu untuk memecah kebuntuan? Adakah akan ada penambahan jaringan daripada Pulapul? Di mana cerita yang berbeza menerusi set piece sepakan percuma daripada kedua pasukan. Pada awalnya pasukan Kupa Korps memperolehi sepakan percuma tapi tidak diterjemahkan menjadi jaringan. Dan cerita berbeza untuk pasukan Pulapul yang ada hantaran sentuhan dadaan cantik daripada Syazril tapi tidak dibaca oleh rakan di sebelah kanan, iaitu sayap kanan pasukan Pulapul, Ashraf Hamidi yang menunggu hantaran itu. Azhar melihat saja ball watching. Belakang semua Ilhan. Sentuhan kurang menjadi daripada Ilhan. Aidil dapat ditepis yang baik. Blocking yang cantik daripada Ilhan. Hantaran ke dalam. Masih lagi dimiliki oleh Pulapul.
Sepakan sudut untuk pasukan Pulapul Langkawi. Pulapul kini sudah pun berbekalkan satu jaringan, masih lagi belum selesa untuk mereka. Dengan sepakan sudut ini, Ashraf menggalas tugas untuk mencari rakan di bahagian Fapus ataupun Yapus. Nampaknya mereka berkumpul di bahagian Fapus. Kapten tidak naik, tapi rakan tugas beliau naik untuk menghasilkan satu tandukan. Tidak menjadi pula tandukan daripada Ashraf ataupun daripada pemain sayap kiri, iaitu Rozaidi. Tandukan Rozaidi pula tidak menjadi. Tadang kelam daripada Pulapul Langkawi ketika ini, di mana masih lagi ingin memecah kebuntuan daripada Kopakops. Nampaknya tempo permainan yang kini diperlahankan oleh kedua pasukan, mungkin ingin menjaga tenaga untuk menyambung semula di separuh masa yang kedua. Pastinya separuh masa yang kedua, tenaga yang lebih pasti ingin ditagih oleh pengendali masing-masing, sama ada daripada pengendali pasukan Pulapul, iaitu Lance Corporal Sebastian, dan juga pengendali pasukan Kopakops, iaitu Sarjan Besar Razi. Pastinya penyokong-penyokong Pulapul sudah pun memberikan senyuman terukir di minda dan senyuman terukir di wajah-wajah para penyokong dan juga pengendali pasukan Pulapul. Kini berbeza juga dalam percubaan daripada Aidil Haris, penjaring tunggal untuk pasukan Pulapul, jaring tunggal pada malam ini. Sepakan gol. Terus ke depan. Ada tolakan daripada pemain nombor 11, iaitu Amirul Azhar. Azhar menolak pemain Pulapul dalam perebutan yang sebentar tadi. Sepatutnya ada serangan balas daripada Kopakops. Sayangnya tindakan itu terus dihidu dan dipersalahkan. Kerana terbaring di sana Anwar Roslan, terbaring hasil jatuhan tolakan daripada pemain Kopakops sebentar tadi. Dan diterima rawatan, iaitu Anwar Roslan dikeluarkan untuk menerima rawatan terlebih dahulu. Permainan akan teruskan. Banyak kapten pasukan Abdul Rahim, satu hantaran jauh mencari rakan di seberang sana, mencari Rozaidi pastinya.
sebelah kanan. Dapat dikeluarkan. Oh, kesilapan di sana. Bahaya. Dapat dikeluarkan, masih lagi dapat dikeluarkan oleh Pulapul. Mana Akif. Dia dengan tandukan tersebut. Sentuhan daripada Amirul Amin kurang menjadi. Mujur. Tidak ada satu gerakan yang mampu mengganggu-gugat gawang mereka. Ada pemain juga yang terbaring di sana, pemain Copa Corps. Jaringan tunggal daripada Aidil Haris pastinya akan menjadi bualan. Pastinya akan ada kelebihan yang dimiliki oleh pasukan Pulapul Langkawi mengatasi pasukan IPD Kubang Pasu. Pastinya Copa Corps tidak mudah menyerah kalah dan tidak mahu berputih mata di kawasan daerah Kubang Pasu ataupun daerah sendiri ini. Di hening malam membadai dan membelah celah-celahan Bukit Sintok kini di Stadium UUM di Universiti Utara Malaysia Sintok Kedah Darul Aman. Kita akan menyaksikan lintas langsung di antara pasukan Pulapul Langkawi dan juga IPD Kubang Pasu. Itu dia sorakan daripada para penyokong di antara kedua pasukan bagi perlawanan akhir Piala Ketua Polis Kedah 2026. Pulapul Langkawi 1, IPD Kubang Pasu 0. Itu dia sepak mula untuk separuh masa yang kedua. Perlawanan di antara pasukan Pulapul Langkawi dan juga IPD Kubang Pasu. Ini pastinya daripada percubaan sepakan percuma, kini kelebihan milik pasukan Pulapul Langkawi. Pulapul pastinya sudah pun melihat mempunyai angan-angan, di mana angan-angan itu sudah pun selangkah kaki di kawasan ataupun selangkah tangan menggenggam trofi sinaran pastinya Piala Ketua Polis Kedah 2026 ini. Dan kini sepakan percuma dianugerahkan kepada pasukan
Copa Corps IPD Kubang Pasu. Hafizi cuba untuk menghasilkan satu hantaran. Peluang untuk Copa Corps. Oh, satu hantaman ataupun satu tepisan yang baik daripada Nizam Dahlan. Mujur beliau dan dipersalahkan di sana dan terus memberikan sepakan percuma untuk pasukan Pulapul. Dan diberikan waktu untuk menerima rawatan pada penjaga gawang pasukan Pulapul. Kita harapkan beliau mampu untuk meneruskan permainan. Mungkin disebabkan pelanggaran melalui hantaran jauh menuju ke bahagian far post daripada Hafizi. Pastinya tidak asing lagi dalam permainan daerah Kubang Pasu ini. Sepakan percuma untuk pasukan Pulapul. Sepakan percuma diberikan atas tolakan kepada Nizam Dahlan. Nampaknya drop ball sahaja diberikan, bukannya sepakan percuma. Drop ball daripada pengganti perlawanan. Terus Nizam Dahlan. Satu hantaran jauh, drop kick ball. Hantar ke sebelah kanan, Rozaidi cerakan di sebelah kiri. Satu overlap daripada pemain pasukan Pulapul, iaitu Amirul Amin. Aidi Haris, sentuhan ini tenang. Percubaan jauh yang dilakukan. Baik. Satu pemulaan yang baik untuk Pulapul. Bergandingan di sebelah kiri, iaitu Amirul Amin dan juga Rozaidi. Terus hantaran daripada Abdul Halim, penjaga gawang untuk Copa Corps, yang sudah pun tertewas dengan satu percubaan sepakan percuma daripada pasukan Pulapul. Namun gawangnya masih lagi kebal untuk formasi yang kedua, masih lagi clean sheet. Tapi formasi yang pertama tadi beliau bolosi menerusi sepakan percuma. Kali ini sepakan daripada Aiman, kapten pasukan Copa Corps. Clearance dilakukan oleh Pulapul. Kesilapan dilakukan oleh pertahanan kiri, iaitu Syamsul. Idham mencari Ashraf. Baik gerakan ini. 1-2. Aidil ke belakang semula. Terus antara dapat di intercept ataupun blocking yang cantik daripada Hafizi. Lumayan teruskan peluang. Terus menceritakan Azhar, peluang untuk Copa Corps. Percubaan, baik satu dummy yang cantik. Dummy shot. Fake shot yang baik sebenarnya, tapi dapat dibaca sentuhan itu daripada pertahanan. Hantar ke depan, hantar lolos mencari Rozaidi. Peluang untuk Pulapul dapat dikeluarkan. Mujur jika tidak, Firdaus dikejutkan. Mujur jika tidak, pastinya Firdaus Abdul Rani melakukan kesilapan, tidak menghadang Rozaidi dengan baik daripada pemain Pulapul Langkawi ini. Terus antara ke sebelah kanan, Hafizi membuat satu hantaran lolos, satu high cut, through pass, tapi tidak menjadi. Dapat dibaca oleh pertahanan Pulapul. Pulapul di sebelah kiri pula kini. Rozaidi mencari rakan, mencari Said yang sudah pun pastinya dalam keadaan offside, tapi permainan teruskan. Ilhan mencari rakan di sebelah kanan yang sudah pun hantaran itu mungkin agak terburu-buru. Tampak sedikit tergopoh-gopoh daripada pemain tengah ini.
Pastinya kita melihat larian yang dilakukan oleh Firdaus di sebelah kanan, iaitu Firdaus Jaafar. Bergandingan di sebelah kanan juga, iaitu Firdaus Abdul Rani. Firdaus bersama Firdaus di sebelah kanan permainan Kupa Korps. Aidil ke sebelah kanan. Sebelah kiri permainan mereka Ulhuan, tidak lepas pula Ulhuan. Serangan balas terjui beliau, sentuhan infransul daripada beliau. Hafizi hantar ke depan, larian yang mungkin sukar untuk digapai, mungkin sukar untuk dicapai, terus dikeluarkan dan terus dikeluarkan oleh Amirul Amin. Larian yang dilakukan oleh Firdaus Jaafar tidak dapat mematahkan pertahanan daripada Amirul Amin. Firdaus dengan lontaran ke dalam. Dan tidak menjadi percubaan kaki kiri, tidak dihasilkan oleh Ilhan. Kini Aiman tenang cari hantaran ke sebelah kiri yang mungkin agak terburu-buru, di mana sudah pun dalam kedudukan offside di sana. Sayang sekali kerana pastinya Faiz dalam kedudukan offside di seberang sana. Pengendali Kupa Korps masih lagi tampak dalam keadaan buntu untuk mencari dan memecah benteng tembok pasukan Pulapul. Di sebelah kiri. Ya, satu larian yang tidak dapat dihasilkan. Larian yang baik sebenarnya, tapi agak jauh hantaran daripada rakan di sebelah kiri. Ini lontaran ke dalam. Firdaus mencari Firdaus. Terus hantar ke depan. Keluar dari kawasan yang cukup sesak di sana. Peluang untuk pasukan Kupa Korps. Mujur. Kehadiran Nizam Dahlan dapat mematahkan serangan daripada Kupa Korps. Hantaran Firdaus mencari Faiz, tidak berjaya. Said Sazril. Said cuma untuk lepas. Dua pemain. Oh, mudah. Tenang beliau. Mencari hantaran lolos. Akan yang menunggu di depan. Dan ada tolakan dari belakang daripada Aiman, memberikan sepakan percuma, menolak jatuh Ashraf Hamidi. Ashraf bijak kerana beliau sedar kapten pasukan Kupa Korps ini dah hadir belakang beliau, dan terus ada sentuhan menjatuhkan diri, memberikan sepakan percuma untuk pasukan Pulapul Langkawi. Dilakukan oleh Aiman, dapat dikeluarkan melalui hantaran Yapus yang cuba dilakukan oleh Johansson sebentar tadi. Dan kini Faiz mencari rakan, ada larian pada Huluan, tetapi hantaran pula kurang kemas, hantaran kurang menjadi. Ini satu peluang yang disia-siakan, agak terburu-buru dan agak terkopoh-kopoh daripada pemain pasukan Kupa Korps yang kurang settle down daripada mereka. Ini satu gerakan yang pastinya dan sekarang ini Nizam Dahlan pula terbaring di sana. Mungkin ini satu idea untuk melengahkan permainan. Hasil ada sentuhan daripada Huluan Bakri tadi. Terbaring pula Nizam Dahlan.
Masih lagi jaringan tunggal kekal dijaringkan oleh Aidil Haris sebentar tadi. Pemain nombor 6 pasukan Pulapul Langkawi. Okey. Drop ball diberikan oleh pengadil perlawanan. Sekali lagi untuk kali yang kedua. Nizan. Terus drop kick. Challenge ball tidak menjadi. Cuba dikeluarkan. Oh, tidak sampai bola Faiz. Nampaknya gandingan Syarul Adli dan juga Aiman mungkin masih lagi kebal untuk separuh masa yang kedua ini. Mana separuh masa yang pertama tadi tidak boleh buat apa-apa kerana itu set piece, pastinya peluang yang terhidang. Begitu juga Akif dan juga Abdul Rahim kali kebal. Tandukan mudah untuk Abdul Halim. Abdul Halim tampak tenang masih lagi di separuh masa yang kedua ini. Azhar lincah footwork yang dilakukan oleh Azhar ni, tapi dapat dipintas oleh Huluan. Bahaya bermain di kawasan itu. Aiman tenang mencadangkan di sebelah kiri. Syamsul terus mencadangkan, ada hantaran kurang menjadi. Azhar kanan sudah pun menunggu larian. Afizi mencari rakan di depan yang sudah pun dalam kedudukan offside. Sayang sekali kerana Firdaus yang sudah pun menunggu di sebelah kanan tidak dicari, tidak dihidu oleh rakan sepasukan. Yang kini serangan balas daripada Pulapul. Peluang untuk Pulapul hantar ke sebelah kanan. Tapi cubaan hadangan yang dilakukan oleh Syahrul hampir-hampir tidak berkesan. Kesilapan. Peluang untuk Kupa Corps. Ini peluang untuk Kupa Corps. Dan jaringan untuk Kupa Corps. Akhirnya IPD Kubang Pasu menyamakan kedudukan dengan satu jaringan hantaran kesilapan pasukan. Apa sudah jadi? Kita dalam keadaan yang cukup menyerikan untuk Kupa Corps. Kini sinar kembali untuk pasukan IPD Kubang Pasu. Kupa Corps berjaya menyamakan kedudukan dengan satu jaringan cukup cantik atas kesilapan daripada pasukan lawan. Ini dia bermula dengan hantaran, di mana hantaran ini mencari rakan, tapi satu tandukan daripada pemain ataupun pasukan Pulapul, kesilapan ini terus dihukum dengan satu jaringan. Satu jaringan cantik. Ketenangan yang dimiliki oleh pemain penyerang pasukan Kupa Corps berjaya menjudahkan satu jaringan. Kupa Corps berjaya menyamakan kedudukan. Hasil kesilapan mudah daripada pemain pasukan Pulapul di bahagian pertahanan di antara Akif dan juga Idham. Juga kapten pasukan yang tidak membaca gerakan itu. Kesilapan rakan sepasukan terus dihukum dan Nizam Dahlan kini giliran beliau dibolosi untuk separuh masa yang kedua. Kini nampak Kupa Corps kini sudah pun riang-ria meraihkan keadaan ketika ini. Sekarang ini Akif hantaran tidak menjadi pula. Tinggal Abdul Rahim sahaja. Said cuba untuk masukkan percubaan. Peluang untuk percubaan Said.
Masih lagi peluang. Dan sudah pun sentuhan jauh. Hampir-hampir cuba untuk habiskan laran ini. Oh, baik. Dan jaringan tadi dihasilkan oleh Faiz, di mana sayap kiri pasukan Kupa Korps. Itu Faiz Anwar menghasilkan jaringan penyaman. Tandukan. Oh, ada tandukan di sana. Tapi sentuhan yang dilakukan hampir-hampir di mana Amirul Amin ada sentuhan di bahagian lutut, mujur. Sentuhan itu tidak terus tepat ke dalam gawang Abdul Halim ataupun gawang pasukan Kupa Korps. Kupa Korps dengan jaringan melalui Faiz Anwar berjaya memberikan satu bakti di mana jasa beliau untuk mengikat semula kedudukan, dan kini terikat satu sama di antara Pulapul Langkawi dan juga Kupa Korps. Tandukan cuba dikeluarkan. Clearance tidak jauh daripada Syarul. Nampaknya Johansson dan juga Ilhan 10 dan 10 bergandingan untuk cabaran di udara. Hantar ke depan daripada Anwar. Pantas diambil lontaran ini. Ada sentuh ataupun indirect free kick hasil foul di mana kaki terlalu tinggi ke atas Aiman, di mana main Pulapul mungkin sentuhan itu terlalu tinggi hingga ke wajah ataupun kepala kapten pasukan Kupa Korps. Clearance. Johansson, percubaan ataupun hantaran sebenarnya kepada Said. Oh, percubaan daripada Said Shazril. Baik. Nampaknya peningkatan intensiti permainan yang ditunjukkan oleh kedua-dua pasukan. Tak kala Kupa Korps mendapatkan jaringan penyamaan, kini Pulapul dalam fasa tekanan. Mungkin akan ada pertukaran pemain kerana memasuki 64 minit usia permainan. Clearance daripada Ilhan. Cari Faiz. Ini peluang untuk Kupa Korps. Hantar ke depan. Sentuhan. Peluang untuk Kupa Korps. Nampaknya hantaran yang baik, tapi sayangnya lambat untuk dikesan. Nampak dihidu oleh rakan pasukan di sebelah kanan. Hantaran daripada Amirul Amin. Aidil mencari rakan di sebelah kiri. Ashraf yang dapat ditutup oleh baik oleh Aiman. Baik. Nampaknya terincut-incut pula Ashraf di sana. Mungkin mengalami sedikit kekejangan otot. Dan kita harapkan beliau mampu lagi meneruskan permainan. Dan sudah pun terbaring di sana. Itu yang saya katakan. Sudah mengalami kekejangan otot di bahagian paha kiri. Hasil hantaran daripada Aidil Haris yang agak jauh untuk dicapai, untuk dilakukan sentuhan. Maknanya pasti akan ada pertukaran pemain. Pastinya Ashraf akan ditukarkan ataupun digantikan. Di mana yang bersedia di luar padang iaitu Amirul Syafizan. Amirul Syafizan Muhammad Safri, main nombor 7, bersedia untuk menggantikan Ashraf Hamidi. Ini masukkan Insan berjersey nombor 7 iaitu Amirul Syafizan. Syafizan pastinya ingin melakukan sesuatu.
untuk menebus kembali kesilapan pertahanan pasukan Pulapul Langkawi. Nampaknya sepakan gol daripada Abdul Halim tidak mendapatkan rakan dan terus keluar daripada kawasan permainan. Ada halangan tapi Syafizan, Amirul Syafizan. Satu no look pass. Sentuhan pertama beliau. Tenang. Terlalu banyak sentuhan beliau. Mungkin satu ball feeling yang cuba dilakukan oleh beliau daripada Amirul Syafizan. Mungkin terlalu ingin selesa dengan bola. Ball feeling yang terlalu lama daripada Amirul Syafizan. Nampaknya pengendali pasukan Copa Corps iaitu Sarjan Bersara Razi sudah pun melebarkan senyuman sedikit hasil penyamaan daripada Copa Corps yang kini kian mendatangkan bahaya untuk Pulapul Langkawi. Tengah hilang, tengah dua-dua je. Tengah dua-dua maju nak. Dan ada seorang lagi pemain pasukan Pulapul Langkawi di mana ada pemain terbaring, tampak kepenatan pastinya. Kepenatan hasil larian-larian mengejar pemain-pemain Copa Corps. Dan kita berikan sedikit paparan di mana jaringan yang dihasilkan oleh Copa Corps antara yang baik mencari Faiz dan kini kita hasilkan satu near post try dan jaringan near post daripada Faiz Anwar, sayap kiri pasukan Copa Corps. Tampak Ilhan mendapatkan bola sebenarnya tapi mungkin ada sentuhan susulan ke atas Johansson. Kedua-dua pemain, kedua-dua insan berjersey nombor 20, nombor 10 ini masih lagi berganding bau. Berlagu bau mereka. Seorang lagi pemain Pulapul Langkawi terbaring. Nampaknya kepenatan sudah pun menyerang mereka. Bukan setakat Copa Corps, namun kepenatan juga. Dan ada juga pemain Copa Corps terduduk. Kepenatan pastinya dirasai oleh para pemain. Dan untuk perjalanan kedua-dua pasukan ini, di mana Pulapul Langkawi di suku akhir menewaskan Penang Corps dengan 7 tanpa balas. Menewaskan Penang Corps dan untuk Kubang Pasu menewaskan Langkawi. Pasukan abang untuk pasukan Pulapul dengan satu jaringan tanpa balas. Pastinya Pulapul Langkawi ingin membalas dendam daripada pasukan abang mereka iaitu Langkawi Corps ataupun IPD Langkawi. Untuk perlawanan separuh akhir, Pulapul menewaskan pasukan Kolong Muda Tigers dengan penentuan sepakan penalti. Pada awalnya terikat 1-1 dan penentuan penalti iaitu 4 berbalas 2. Pulapul layak ke perlawanan akhir dan kini mereka di sini. Begitu juga dengan Kubang Pasu. Ceritanya berlainan kerana mereka menumpaskan pasukan pilihan iaitu IPK Kedah dengan jaringan 1 tanpa balas. Ini laluan-laluan yang berliku dilalui. Dan cerita adakah yang sama untuk Pulapul Langkawi di final ini? Kerana di separuh akhir mereka terikat 1-1 dengan Kolong Muda dan terus ke penentuan sepakan penalti. Adakah akan sama ataupun sebaliknya? Ayo kita saksi.
bekanan percuma yang melewati gawang saja. Percubaan daripada Aidil Haris, penjaring tunggal untuk Pulapul Langkawi pada malam ini. Beliau pernah di separuh masa yang pertama tadi menggegar gawang Copa Corps, tapi kali ini pastinya Copa Corps tidak mahu lagi ditembusi dan ingin menembusi pasukan lawan mereka pula. Aidil bawa terus jauh daripada pasukan lawan. Tiada support play. Lambat untuk Amirul Amin. Aidil. Pas baik rekan ini. Aidil. Dan ada hadangan keras. Disalahkan di sana pemain Copa Corps yang mungkin mengambil bola, tapi mungkin ada sentuhan ke atas Aidil, di mana Firdaus menjatuhkan Aidil. Firdaus dari Copa Corps, mujur beliau mampu lagi melakukan bentisan di luar kotak. Jika di dalam kotak ini satu masalah baru untuk Copa Corps. Tapi kini masalah juga tercetus, di mana sepakan percuma diberikan set piece untuk pasukan Pulapul Langkawi. Jauh. Percubaan daripada Syed Shazril ini agak jauh di bahagian fapus. Mudah untuk dilihat saja. Ball watching daripada Abdul Halim, penjaga gawang pasukan Copa Corps. Baru satu pertukaran yang dilakukan oleh pasukan Pulapul. Oh, terbaring pula pemain Pulapul Langkawi. Kini serangan balas. Dan kad kuning yang kedua untuk pasukan Pulapul Langkawi, menjatuhkan Hulwan, di mana tindakan daripada pemain Pulapul ini menjatuhkan pemain Copa Corps. Dan ada lagi terbaring pemain-pemain Pulapul Langkawi. Pasti kepenatan mungkin untuk pasukan Pulapul Langkawi. Hasil daripada perkampungan 5 hari di UM, bermain panas, mungkin kurang biasa dengan bermain malam. Dan kita harapkan tiada kecederaan yang serius, tiada perkara yang tidak ingin berlaku. Sebelum kita meneruskan sepakan percuma daripada Copa Corps ini, ada juga pemain terbaring di sana. Masih lagi menerima rawatan pemain Pulapul Langkawi. Kita lihat semula jaringan yang dihasilkan oleh Pulapul Langkawi menerusi sepakan percuma di separuh masa yang pertama tadi. Ini dia daripada Aidil Haris, terus menggegar gawang Abdul Halim Haji Ismail, Copa Corps. Dan itu dia jaringan daripada separuh masa yang pertama tadi. Dan kini nampaknya Copa Corps membawa keluar Ilhan dan membawa masuk pemain baru saja masuk, iaitu Copa Corps, pemain jersey nombor 4, Rahimi Jalal Abdul.
Satu percubaan yang baik daripada Copa Corps. Nampaknya Copa Corps membawa tenaga baru, fresh leg. Memasuk Rahimi Jalal. Peluan, terus buat percubaan. Oh, bahaya. Oh, percubaan berani mati daripada Hulwan Bakri. Said bergandingan dengan Syarul Adli. Main teruskan. Tiada kekasaran dilaporkan, kata pengadil perlawanan. Dan ada tarik menarik pula oleh pemain Copa Corps dan memberikan foul. Sepakan percuma untuk pasukan Pelapu Langkawi. Ini masih lagi terikat di perlawanan akhir Ketua Polis Kedah 2026, yang di mana edisi kali ini dua pasukan ini merebut tahta siapakah sang juara di rimba UUM ini. Terus mencari hantaran, mencari Azhar. Kesilapan lagi sekali daripada pertahanan. Idham cuba untuk tutup. Adakah gerakan daripada pasukan Copa Corps? Oh no. Tiada sepakan penalti diberikan. Tiada foul diberikan. Hasil jatuhan pemain Copa Corps di kotak penalti. Dan masih lagi teruskan counter attack Amirul Syafizan. Syafizan cuba untuk masuk. Oh, dan ada hadangan keras tapi tidak diberikan apa-apa oleh pengadil. Peluan cuba untuk masuk di sebelah kanan. Ini masih lagi dapat menewaskan ataupun untuk pasukan Copa Corps. Oh. Peluang yang terhidang. Tetapi cubaan yang dilakukan oleh Amirul Azhar tidak tepat. Ini gerakan yang baik pada Hulwan Bakri yang sudah pun menewaskan kapten pasukan Abdul Rahim. Satu hantaran lintang dan bola itu tiba-tiba melantun tinggi pula. Sayang sekali untuk Copa Corps, hampir-hampir dapat mengakhiri perlawanan ini dengan satu jaringan. Mengatasi Pulapul. Peluang yang terhidang, peluang yang baik untuk mereka mendapatkan satu comeback daripada Copa Corps ataupun IPD Kubang Basu. Hampir-hampir Nizam Dahlan dikecewakan, tapi kecewa pula terarah kepada penyerang Azhar, penyerang Copa Corps ini. Terbaring lagi pemain Pelapu Langkawi. Jika Copa Corps dapat menewaskan Pelapu Langkawi, maka mereka dapat menewaskan dua pasukan daripada Langkawi, iaitu IPD Langkawi dan juga Pelapu Langkawi. Itu menjadi satu sejarah baru untuk Piala Ketua Polis. Pastinya acara tahunan ini dapat mengejutkan, dapat memberikan satu perebutan tahta yang kini kian menyinar. Ini dia jaringan daripada ini percubaan sebenarnya daripada Copa Corps. Percubaan daripada Hulwan yang di mana beliau membuat hantaran lintang sebenarnya tadi. Terkena tangan pula. Mainnya baru saja masuk Rahimi Jalal, terkena tangan pula dia. Dan kini sepakan percuma set piece. Mungkin agak jauh, tapi bahaya juga untuk gawang Copa Corps.
set piece yang seterusnya untuk Pulapul. Hampir hasil jaringan itu dapat dihasilkan. Percubaan yang baik. Percubaan daripada Anwar Roslan mungkin yang mujur. Jika tidak, Abdul Halim sekali lagi ditumpaskan melalui set piece. Menjunam laju percubaan daripada Anwar Roslan ini. Masih lagi kebal gawang untuk separuh masa kedua, gawang pasukan Copa Corps. Selain cerita untuk pasukan Pulapul, Johansson dijatuhkan oleh Rahimi. Dan terduduk pula pemain Pulapul. Nampaknya Sebastian, pengendali pasukan Pulapul, dalam keadaan yang agak genting kerana beliau sedar keceriaan yang dimiliki sebentar tadi ditukarkan dengan satu sedikit tekanan. Peluang untuk Said Shazril dapat dikeluarkan oleh Aiman Abdul Aziz. Peluang yang dimiliki oleh Said, mujur pantas Aiman buat satu clearance dan mendapatkan sepakan percuma. Hantar ke depan. Baik, satu lorongan cantik. Mujur Nizam Dahlan lebih pantas menghidu hantaran tersebut. Amirul Amin. Hadangan keras dari belakang daripada pemain Copa Corps, tapi permainan teruskan. Tiada foul kata Kamadil. Nampaknya genting, nampaknya kita ada sedikit corak permainan yang agresif ketika ini. Intensiti, emosi sudah pun terarah kepada kedua pasukan. Ada satu hantar lintang. Peluang untuk pasukan Pulapul. Tidak dipintas. Dibiarkan sahaja. Ball watching daripada Abdul Halim. Melihat saja bola itu meniti lalu di depan gawang beliau. Tidak ada satu pintasan. Satu sentuhan pun dilakukan. Jika ada satu sentuhan itu pastinya gegar gawang. Lawa. Abil, high tackle. Di mana Aiman Abdul Aziz buat satu high tackle ke atas pemain Pulapul, Amirul Syafizan. Tinggi tackle daripada betesan daripada pemain Copa Corps atau kapten pasukan Copa Corps ini. Tinggi. Kalau kita lihat tadi satu hadangan keras. Agak reckless dan mungkin boleh consideration kad merah itu tadi. Tapi masih lagi dalam keadaan yang terkawal. Keputusan daripada pengadil muktamad, layan kad kuning kepada kapten pasukan Copa Corps. Bahaya. Tapi satu gerakan cantik daripada Amirul Syafizan. Sepatutnya Amirul Syafizan boleh masuk awal dengan gerakan itu. Mungkin beliau ingin menjadikan walaupun pengendali mereka, iaitu Sebastian, mungkin pun Lance Corporal Sebastian lenggok anak Alfred Tedong, mungkin ingin melakukan sesuatu. Hasil kemasukan Amirul Syafizan ini ada sedikit lenggokkan permainan itu. Ada skill-skill yang cuba dibawakan dalam permainan ini. Aidil Haris
dengan sepakan percuma. Oh, dapat dikeluarkan. Clearance cantik. Heading yang baik daripada Aiman. Ingin menebus kembali kesilapan beliau. Gelutan di sana. Antara lintang dapat dikeluarkan. Lagi sekali Aiman. Bekerja keras. Satu contribution daripada Aiman Abdul Aziz, Kapten pasukan. Ini peluang untuk pasukan Kopakop. Sentuhan kurang menjadi pula. Sentuhan yang sepatutnya ke sebelah kanan. Tapi sentuhan kaki kiri masuk ke dalam semula. Sayang sekali untuk Kopakop. Nampaknya balik lambat kita malam ni. Lain sekali. Apalah nasib. Firdaus. Lontaran ke dalam. Mengangkat kaki pula. Lontaran dipersalahkan di sana. Lontaran jauh daripada Aidil Haris. Said cuba untuk melengahkan bagi menunggu support daripada Aidil. Baik, akan ini peluang untuk pasukan. Dapat dikeluarkan oleh Firdaus. Firdaus Abdul Rani. Kerja keras di sebelah kiri permainan pasukan Pulapul. Pulapul yang lebih gemar untuk masuk di sebelah kiri ketika ini. Begitu juga dengan pasukan Kopakops. Antaran mencari Fapus. Dapat dikeluarkan lagi. 50-50. Satu situasi 50-50. Namun dapat diambil baik oleh Pulapul. Pulapul percubaan. Percubaan ke kiri daripada kapten pasukan. Cuba untuk menghasilkan satu gerakan berbahaya. Percubaan kaki kiri daripada Abdul Rahim. Nampaknya kedua-dua pasukan menyaksikan kedua-dua pemain ataupun masing-masing mempunyai pemain yang terbaring. Sama ada daripada Pulapul dan juga Kopakops. Dalam kecederaan di hujung permainan ketika ini. Bos, nampaknya kita pulang lewat malam ni. Dan terima kasih kepada anda yang sudi untuk menyaksikan lintas langsung daripada saluran YouTube Sport Guys MY, di mana kami paparkan perlawanan akhir Piala Ketua Polis 2026 Kedah. Ini dia antaran yang baik sebenarnya, yang tidak dapat dibaca dan tandukan tidak menjadi, dan jaringan penyaman yang cukup baik daripada Faiz Anwar meletakkan pasukan Kopakops terikat dengan Pulapul Langkawi. Nah, kini kapten pasukan masuk. Amirul Syafizan beri tentangan. Banyak sepakan gol sahaja. Empat minit masa tambahan. 4 minit masa tambahan yang diberikan oleh pengadil perlawanan. Adakah 4 minit ini cukup untuk melihat satu lagi jaringan? Ataupun ini hanyalah masa yang berbaki saja, masa yang tersisa saja? Pertukaran pemain ketika ini untuk pasukan Kopakops yang sudah pun membawa keluar
ayam tambatan mereka, iaitu Amirul Azhar, dan membawa masuk nombor 9, iaitu Muhammad Nur Fazilah Abdul Rani. Fazilah dibawa masuk dan menggantikan Amirul Ashraf ataupun Amirul Azhar, maaf saya, Amirul Azhar, penyerang untuk pasukan Kupa Korps. Hafizi ditugaskan untuk mengambil sepakan percuma ini. Hafizi mencari bahagian far post. Itu di tengah pula. Atau ke belakang semula. Said, tenang. Clearance, lambat untuk buat clearance. Tenang beliau. Tapi ketenangan itu akan dihukum jika kesilapan dihasilkan. Hafizi cuma untuk memastikan 1-2. Percubaan yang mudah untuk Nizam Dahlan. Bahaya. Kesilapan mudah ini. Clearance yang tidak pergi jauh. Nampaknya tampak seperti ada pertukaran pemain daripada pasukan Pulapul. Nampaknya berjersey merah. Keeper ataupun penjaga gawang akan ditukarkan. Dijatuhkan di sana. Pulapul mendapatkan sepakan percuma ketika ini. Nampaknya Talmizi akan dibawa masuk. Begitu juga dengan Haziq, Muhammad Haziq Cik Wan Zabidi akan dibawa masuk juga menggantikan penjaga gol. Banyak penjaga gol akan dikeluarkan. Dan dibawa masuk adalah Haziq Cik Wan Zabidi menggantikan penjaga gol, dan juga dibawa masuk Talmizi. Nizam Dahlan digantikan oleh Haziq Cik Wan Zabidi, dan juga Anwar Roslan digantikan oleh Talmizi Muhammad Ami. Muhammad Talmizi Muhammad Ami bawa masuk tenaga baru. Peluang untuk pasukan Langkawi. Peluang untuk pasukan Langkawi ketika ini. Dan jaringan untuk pasukan Pulapul Langkawi. Jaringan daripada Pulapul Langkawi akhirnya berjaya dilaksanakan. Berjaya dihasilkan. Pulapul terus mematahkan impian, mematahkan mimpi-mimpi, angan-angan pasukan IPD Kubang Pasu. Ini dia, bermula daripada kesilapan, clearance tidak menjadi, clearance yang dilakukan oleh Aiman, dan percubaan berjaya dihasilkan oleh siapa lagi kalau bukan penyerang tunggal ayam tambatan pasukan Pulapul Langkawi, Said Muhammad Shazril, pemain nombor 20 pasukan Pulapul Langkawi. Pulapul Langkawi berjaya menghasilkan jaringan, memiliki kelebihan semula ke atas Kupa Korps. Perit, pedih, dan pastinya cerita yang berbeza untuk pasukan Pulapul Langkawi. Kupa Korps menerima keperitan ini. Dan itu dia. Jaringan itu tadi mengakhiri perlawanan akhir Piala Ketua Polis Kedah 2026 di Stadium Keramat, Stadium Rimba ini di Universiti Utara Malaysia, Sintok Kedah Darul Aman. Pulapul Langkawi berjaya dinobatkan selaku raja ataupun menerima tahta juara di Rimba. Nampaknya Piala Ketua Polis
akan terbang ke pulau Sang Helang. Kini berjaya mengemudi permainan. Dan pastinya pengurus pasukan dilaungkan, iaitu ASP Wan Muhammad Faiz bin Abdul Hamid. Nampaknya Tuan Wan Muhammad Faiz, ASP mereka, selaku pengurus pasukan juga. Dan Lance Corporal Sebastian Lenggok, anak Alfred Tedung, diraikan. Ketua Korps pastinya menerima keputusan ini dengan penuh rasa perit dan pedih, dan begitu juga hiba bercampur sedih. Ini dia jaringan minit-minit akhir daripada Pulapul Langkawi. Kesilapan clearance itu tidak menjadi, dan terus buat satu helah memperdayakan Abdul Halim Haji Ismail. Kini melihatkan Said Muhammad Syazril menjadi wira untuk Pulapul Langkawi. Itulah cerita di antara Pulapul Langkawi dan juga IPD Gebang Pasu ataupun Kupa Korps, berakhir dengan cemerlang untuk Pulapul Langkawi. Cerita